nak buat? Aku nak makan asam pedas ayam. Aku cakap asam pedas ayam ni, aku tak tahulah dia boleh lawan tak kepedasan Maggi pedas gila 5 bungkus tu. Ayam. Nampak? Siapa cakap makanan mak tak sedap tu kan? Memang anak derhaka tu. Dulu geng, panas-panas lagi ni. Apa ni? Ada setengah asam pedas aku makan kalau kat kedai kan. Ada asam pedas dia pedas je, tak ada rasa masam. Aku pun tak tahu kenapa asam pedas dia jadi macam tu. Welcome back to YouTube channel Syarif Kwan. So ini apa kau nak buat? Aku nak makan asam pedas ayam. Mungkin korang terkejut kan, ada yang rasa dah lah asam pedas ayam, ada yang belum pernah tengok lagi asam pedas ayam ni macam mana. So hari ni aku nak makan juga asam pedas ayam. Siri aku cakap video lepas, kalau korang dah tengok video lepas kan, apa betul pedasnya. Siri aku cakap asam pedas ni pun tak boleh lawan kepedasan Maggi pedas gila 5 bungkus tu. Korang pergi tengok sekarang video tu. Alhamdulillah lah, baru 2 hari macam tu 800 lebih macam tu kan. Okey lah tu kan. Terima kasih sebab yang support aku. Yang belum subscribe pergi subscribe, yang belum tengok pergi tengok, yang belum komen pergi komen, yang belum like pergi like sekarang. Jadi aku cakap asam pedas ayam ni, aku tak tahulah dia boleh lawan tak kepedasan Maggi pedas gila 5 bungkus tu. Rasa tak boleh lawan kot kan. Aku rasa tak boleh lawan dia punya pedas kan. Tapi betul, yang tak pernah tengok lagi asam pedas ayam, pedas ayam apa ni aku nak kena makan ni, nak kena rasa. Mak aku sendiri yang buat, aku tak tahu rasa dia macam mana, sedap ke tak sedap. Kalau masakan mak ni memang sedap lah. Siapa cakap makanan mak tak sedap tu kan, memang anak derhaka tu. Aku dah tak sabar ni, jom kita makan sekarang. So apa lagi korang tunggu? Jom tengok aku makan. Let's go. Pedas ni kita tuang je lah kan, kuah dia kan, biar banjir. Asam pedas ni ada limbing buluh, ada candy, memang komplit lah. Isi dia aku cakap memang sedap lah kalau letak dengan asam pedas kan. Ni ayam dia, kau tengok ayam dia besar-besar. Dia tahan lah ayam kan, potong standard je. Ni nak limbing buluh. Nampak? Ya, ni betul-betul sedap lah asam pedas ayam ni. Jom kita rasa sekarang. Kita makan. Bismillah, bismillah. Sedapnya. Ni. Ni ayam tu geng, panas-panas lagi ni. Yang mana tanya aku, bang asam pedas ayam ni macam mana rasa dia? Kita macam ni asam pedas ayam ni, kalau kau pernah makan asam pedas ikan kan, dia simple dia tukar dengan ayam. Macam kau makan sup ayam, sup ikan, ada macam tu lah. Yang paling top sekali sup ayam lah kan. Kalau sup ni, sup ikan ni jarang orang buat kan. Tapi sup ayam tu dah selalu orang buat. Macam tu juga asam pedas. Yang mana suka ayam, korang kena makan lah asam pedas ayam kan. Kalau ada jumpa ke, suruh lah mak korang buat ke, siapa-siapa korang beli kan asam pedas ayam, cuba korang rasa. Yang mana minat ayam, yang mana minat ikan, makan lah asam pedas ikan kan. Ni ada juga telur dadah ni kan. Apa ni? Sebab kan tak ada telur masin, dia kalau asam pedas ni selalu sesuai dengan telur masin. Sebab tak ada telur masin, aku pakai telur dadah je lah.
Ni kan. Dia pedas tu betul-betul lambat tau. Dia tak macam Maggi pedas gila tu. Aku tak tahulah bahan apa guna kan. Tapi betul-betul pedas macam tu. Tapi yang ni asam pedas ni lambat pedas. Ada setengah asam pedas aku makan kalau kat kedai kan. Ada asam pedas dia pedas je. Tak ada rasa masam. Aku pun tak tahu kenapa asam pedas dia jadi macam tu. Dia setengah kedai pula masam ada, pedas pula tak ada. Aku pun tak tahulah. Mana korang tengah tengok video aku ni yang tak pernah makan asam pedas, korang pergi Melaka, senang cerita, pernah dapat Melaka punya asam pedas apa memang TikTok lah. Aku recommend kat korang. Walaupun aku orang Melaka, aku tak pernah rasa macam apa, muak makan asam pedas. Korang yang belum subscribe tu, tolong subscribe kan. Korang tolong subscribe lagi sikit je. Nak 3k subscriber lah. Tolong support support video-video aku yang ada, yang baru-baru ni kan, yang lama-lama ke. Jangan lupa like. Aku rasa kuah dia tak cukup lah kan. Kuah sikit sangat aku ambil. Cuba korang komen korang nak aku buat video apa pula lepas ni. Nak aku mukbang apa pula lepas ni. Cubalah komen kan. Mana tu aku boleh tengok, aku boleh ikut. Macam tu lah. Korang bagi idea kat aku. Ayam je. Asam pedas ni sendiri aku cakap dengan korang, ada saung belacan, telur masin, lepas tu ada ulam. Oi, betul-betul sedap lah. Bahkan tak ada ulam, ada bendi je. Bukan bendi je lah. Dalam video aku ni, aku tak pernah lagi makan makanan Terengganu.
Aku rasa nanti nak try lah makan makanan Terengganu pula. Aku cuma ada vlog pergi Terengganu yang tahun lepas punya lah. Tahun lepas ke 2 tahun lepas macam tu lah. Pergi Terengganu, lepas tu ada makanan-makanan aku makan sikit lah dekat Terengganu kan, dengan Kelantan. Cuba korang tengok video tu. Video aku makan makanan Terengganu tak pernah ada pula kan. Aku rasa macam nak makan nasi dagang ke apa, tengok lah. Tengok macam ni yang korang komen. Korang try lah komen kan, makanan Terengganu apa yang sedap, ataupun makanan Sabah ke, ambuyat. Okay geng, itu saja video aku untuk ini. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Kau jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Itu yang paling penting sekali. Jangan lupa subscribe, itu yang paling penting sekali. Apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih kat korang yang mana support aku selama ni kan. Road tu 3k subscriber dah. Cuba kau komen pula kau nak video apa pula lepas ni. Nak aku mubang apa pula lepas ni, okay? Ui, serius sedap asam pedas ni kan. Asam pedas ayam ni. Aku ni dah lama juga tak makan asam pedas ayam ni. Dah tak berapa bulan macam tu lah. Yang mana tak pernah tengok asam pedas ayam, itulah asam pedas ayam. Kau kena try lah nanti yang pergi Melaka. Try asam pedas ayam, mesti ada punya. Makanan Melaka semua sedap tau, senang cerita. Apa-apa pun kita jumpa next video. Assalamualaikum, aku Syarul Ikhwan. Apa-apa pun memang sedap.